Ya, Assalamualaikum dan ya, salam sejahtera. Jadi ada lagi seorang sahabat kali ni geng simulator saya Geng-geng bawa simulator racing kat rumah tu. Sekarang dia orang dah berkemampuan nak cari kereta projek, dan salah satu kereta idaman dia orang ialah Mazda RX-8. Ya, geng-geng simulator ni dia akan membawa Mazda MX-5. Ya, MX-5 kat Malaysia ni harga tak masuk akal. Jadi RX-8 ni uh, antara yang jadi pilihan lah. Sebab harga dia boleh bermula daripada 20,000 semahal 120,000. Jadi kereta kat depan ni sebenarnya saya beli sekitar 35,000 tak silap saya tahun 2017 dulu. 2018 2017 macam tu lah. Jadi tahun ni dah 2026, hampir 8 tahun dah, masuk 9 tahun jaga kereta ni Enjin saya dah ganti 3 kali Jadi tips untuk geng-geng yang nak pakai kereta RX-8 ni, kalau ada bajet 60,000 ke atas, beli model S2. S2 ni kat Geran adalah dia panggil series 2 kat Geran apa tu tahun 2009 ke atas lah hingga 2012. Lampu belakang lain, lampu depan lain, fender pun lain, tapi body sama. Kalau berkemampuan untuk pergi series 2 lah, yang kereta kat depan ni series 1. Ni kereta saya tahun 2003 so dah masuk 23 tahun 23 tahun, faham je lah kan, tak semuanya perfect lah kan. Jadi tips ringkas nak pakai RX-8 ni kemampuan poket untuk isi RON 97 tu yang pertama. Jadi tak boleh jadi kereta dia tak boleh jadi kereta daily pertama lah. Dia kena kereta nombor 2, nombor 3. Dia tak boleh kereta utama. Sebabkan mana kita larat nak isi RON 97 kan. Bila isi RON 97 ni, dia menyelesaikan banyak gila masalah. Jadi kalau dulu saya isi RON 97, tak adalah saya nak tukar enjin 2 kali. Enjin 2 kali tukar tu dekat 20,000 tau. Yelah, on paper sebutlah dalam 7,000 kan. Tapi campur sana sini sikit, 10,000 untuk habis sekali tukar enjin. Bukan enjin tu bukan overhaul pun, enjin half cut. Jadi enjin nombor 3. Jadi kemampuan isi RON 97 tu sangat penting. Tak kisahlah kereta tu auto ke manual, tapi RON 97. Tak payah bancuh, tuti, isi 97 je jalan. Dah, itu je. Yang kedua kemampuan untuk tukar minyak enjin setiap 3,000 km minyak enjin. Maksud saya minyak enjin yang tak mahal sangat lah, Castrol Magnetec tu, tuang 3,000 km buang dengan filter sekali. Jadi itu kemampuan kedua. Paling-paling boleh stretch pun 5,000 km. 7,000 km tu dah kira red zone dah, minyak dah tak seluruh minyak dah. Itu yang akan menjahanamkan enjin. Jadi sebenarnya kemampuan kedua ialah menukar minyak enjin pada 3,000 km. Jadi biasanya beli RX ni jangan expect enjin tu okey. Kalau dapat enjin yang okey jaga, alhamdulillah lah, harga mahal lah tapi kalau dapat kereta harga 30,000, enjin susah start, standby RM10,000 untuk tukar enjin. Nak cari enjin yang senang start, harga mampu milik, saya boleh cadangkan bengkel Amy Garage walaupun dia bengkel dia taklah memfokus kepada rotary, tapi dia boleh buat rotary. Amy Garage Kota Warisan dekat Shell sana. Cakap, bang, ni deposit, cari ke enjin senang start. Cakap nak enjin 4 port ke, 6 port ke, manual ke, auto ke. Jadi kereta saya ni dia buat, dan kereta rakan saya enjin keempat dia pun buat juga. Jadi kerja dia akan pergi cari enjin yang dia ada kompresor untuk compression test. Jadi dia boleh check sebelum beli enjin, dia akan check dia punya rotor 1, rotor 2. Kalau dia rasa okey, dia ambil. Jadi dia sebagai mekanik, dia pun tak nak pening kepala dapat ambil enjin yang teruk kan. Jadi kereta saya 2 enjin Kong tu silap saya. Belasah kau ke atas sepang pakai minyak murah, tak jaga cooling. Jadi sebenarnya kena jaga cooling. Kalau kita buka coolant kalau air bercampur minyak, buang radiator terus, tak payah pakai, tak payah pening kepala. Buang radiator, flush ke apa, buang radiator, pasang radiator baru. Terus kipas pun ganti baru, sebab kereta ni perlukan penyejukan. Jadi kipas saya dua-dua dah baru. Hari ni video pasal saya baru upgrade kereta ni pakai cooling daripada SAT
Nak tunjuk sini terang sikit. Jadi kereta ni enjin 4 port, nampak tak? 1, 2, 4 dia. Ada yang high performance, dia ada satu lagi kat sini intake. Saya nak tunjuk SAT saya ni. Nampak tak? Saya dah pakai SAT 3 layer. Lepas tu ada pemagang kipas SAT dan kipas pun SAT. Memang laju ni. Puas hati saya bawa dalam jam, meter tak bergerak ni. Lepas tu saya dah tak tuang tuti. Sebab tak tuang tuti sebab saya pakai RON 97 pakai RON 97 terus hilang keperluan untuk tuang tuti. Yang ni saya upgrade minyak OMP oil metering pump. Saya pakai minyak fit bersih. Ini minyak pakcik dalam ni. Saya tuang minyak enjin Castrol Magnatec dalam ni. Yang ni saya pakai fully static. Kali ni saya pakai Mobil One triple action. Yang ni minyak mineral. Jadi enjin saya akan sedut minyak mineral masuk dalam tu. Yang ni saya guna Castrol Magnatec je, ataupun Castrol hijau ke, tak kisahlah, asal dia mineral. Bukan tuti separuh dah tu. So maksudnya minyak saya berjalan. Kalau tuang minyak ni tak berjalan, maksudnya pump apa tu yang biru tu, pump tu rosak. Ada satu pump kat situ, pump tu rosak. Jadi kena gantilah ataupun servis. Biasanya servis lah. Biasa kalau beli half cut akan dapat pump baru lah, dia panggil OAP pump, oil metering pump. Jadi pakai kereta ni bukan pasal nak laju tau, pasal senang start, bawa enjoy bunyi rotary. Jadi kat sini upgrade yang saya dah buat lama juga saya dapat benda ni. Header, nampak tak header tu? Tak tahu boleh nampak kat sini kan. Header sudah aftermarket. Bos, syok pakai header, bunyi ting 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 ting. Ini air kena jaga sebab air tak boleh ada, kalau buka ni tak boleh nampak karat lah. Jadi exhaust saya dah upgrade, pakai header. Lepas tu tengah-tengah dah tak ada, tak boleh nak daripada bawah nak tunjuk. Tengah-tengah tu downpipe buat custom dekat under 6. Kat belakang tu dah tak ada resonator, kosong. Piping belakang saya pakai G-Ready. Tengok dari sini kot. Nampak tak? Itu je muffler saya pakai. Tak tahu boleh nampak depan ke tak. Jadi beli RX ni body kit belakang cerita, cat belakang cerita. Sihatkan enjin dahulu. Sihatkan enjin maksudnya start manjingan dia, isi 97 supaya ECU tu baca balik. Oh, dapat tuang 97. Lagi bagus kalau mampu tuang 97 dengan 100, bancuhkan ataupun 100 terus. Lagi cuci keladak-keladak dalam tu. Lepas tu start tukar minyak hitam tu, kerap 3000 km buang, 3000 km buang. Boleh pakai mana-mana kedai minyak hitam, sedut dia tarik keluar, lepas tu tuang minyak baru. Memang kena kerap tukar. Saya akan tunjuk pemanduan kereta ni macam mana. Kereta ni kereta klasik lah pada saya 23 tahun kot. Kereta ni yang bestnya register 4 pintu belakang set golf saya. Kalau dapat yang sunroof, jackpot lah. Okay, jom tengok senang start tak kereta ni. Saya semasa mandu kunci satu lagi reset ni yang selalu rosak ialah EPS. EPS ni tengah-tengah drive berat, jadi kena standby RM1,000 beli steering rack EPS dengan modul sekali, nanti baru siap-siap. Yang tu saya rasa boleh buat dekat JDS JDS PJ tu, buat kat sana senang. Kalau yang manual, clutch pump atas bawah servis itu boleh buat kat RPS. Servis clutch pump standby sikit duit. Clutch pakailah yang proper punya, super single ke. Jadi ni semua okey, tak tendang. Kena check lah. Tendang tadi dia 6 gear. Kalau dapat jackpot S2 belakang dia punya rear diff 4.777. Yang ni 4.4444 untuk S1. Oh, saya nak belanja start engine. Tu dia. Kereta ni sekali start je. Okey, sambung dalam video satu lagi. Okey, sambung. Tarik seat ni dia leceh, dia tarik dia dari belakang ke depan dan pakai
Dan seating dia sangat rendah lah, sangat rendah. Saya suka seat tegak, macam duduk bucket seat. Saya tak agak tinggi ketinggian saya 1.8 ya. Jadi kalau anda setinggi saya suggest beli bracket RX8 untuk bucket seat. Cari bucket seat yang nipis, rendah kan. Macam saya paksalah hadap ni. Saya upgrade, saya tukar ke si kain untuk rendahkan lagi, tapi still kalau pakai helmet untuk track day memang sangkut lah. Saya tak suka duduk menunjuk ke belakang. Dia akan belanja pemanduan RX8 lah Kereta ni nak tekan, kena tunggu minyak temperature dulu tengah, baru boleh tekan. Dia tak boleh start engine kalau tekan minyak tak naik lagi. Power bank kereta saya 6.5. Dah cukup. Kereta ni enjin dia enjin besi tak power Dia panggil 4 port. Enjin dia lebih kepada untuk santai-santai, enjoy bunyi rotary. Dia bukan untuk kerja Honda lah. Jangan melayan top speed dengan enjin ni. Kalau untuk kelajuan, cari original manual S1 6 port. Enjin tu 200 horsepower ke atas. Kalau gila kan kelajuan, cari series 2 manual. Harga 80,000 lah kot tu. Yang tu dapat rear diff original 4.7 long shaft carbon. Enjin 231 horsepower red kilang. Tu kalau betul-betul nak kelajuan. Yang ni bukan, yang ni just jalan-jalan enjoy bunyi enjin rotary je. Dan banyak juga geng-geng 4 port ni FI kan, force induction kan kereta ni. Custom turbo boleh buat dekat Basmas, boleh buat dekat Speed Syndicate. Dia orang turbo kan enjin rotary, enjin asal ni. Sebenarnya bukan enjin asal pun, sebenarnya dia ambil blok Mazda RX-7 apa tu, blok Mazda RX-7, tapi dia punya rotor ambil RX-8. Tak tahulah, dia panggil rojak-rojak kan lah. RX-7 yang zaman dulu ni FP tu kalau ada 20,000, 25,000 boleh pergi ke Basmas JB, minta dia orang buatkan turbo untuk RX ni. Tapi sebaiknya kalau bawa kereta macam ni ialah auto lah. Yang ni banyak orang kecil hati, kenapa tak auto kan? Jadi saya cerita lah enjin rotary asalnya enjin perlumbaan lah. Memang Mazda Cosmo tu enjin perlumbaan Mazda Cosmo tahun 60-an tu enjin pertama rotary daripada Mazda dia adalah grade perlumbaan. Tapi tahun 70-an dulu minyak agak rendah, harga minyak rendah. Jadi Mazda all out menggunakan enjin rotary untuk production car. Sampaikan ada bus pakai rotary, ada bus, pickup truck pakai enjin rotary, ada van pakai enjin rotary. Semua pakai rotary tahun 70-an tu. Dan di zaman itu tak ada satu pun yang pakai tak ada satu pun pakai enjin gearbox auto lah. Jadi gearbox auto ni sebenarnya dicipta untuk menarik orang yang tak pandai bab manual. Sebenarnya padahal enjin rotary ni enjin racing. Manalah boleh bisa nak pakai auto. Sebaiknya kalau ada bajet lebih, cari original manual lah. Tak perlu kalau ada bajet dan juga ada masa untuk mencari original manual, sebab wiring dia lain daripada auto ni.
dia pun tak perlu lah sampai red line. Dia sekadar dapat load dah cukup lah. Jadi benda tu boleh buat kalau gearbox manual. Manual yang ringan gila. Satu lagi, kalau ada sunroof, ekstra 40 kilo berat. Jadi kalau betul-betul fikir performance, jangan cari ada sunroof lah. Dan enjin ni, kalau katakan saya ni ada bajet, saya akan salin semua sekali ni, depan, belakang, semua apa tu, enjin, crankshaft. Dia punya pemegang tayar tu apa tak, saya tak ingat nama dia apa, tapi pakai daripada series 2 half cut. Tu target saya lah. Series 2 half cut harga bermula 15,000, upah 5,000 lah, macam tu. Jadi 20,000 bajet. Kita tunggu enjin dekong dulu lah. Tapi tu ada, kereta ni dah banyak modifikasi dibuat untuk enjin S1. Tu masalahnya. Saya dah ada external apa tu, fuel pump, OMP pump, external tank dia. Jadi pilihan saya mungkin cari S1 yang enjin dah overhaul, tapi yang 6 sport ni ke. Dengan itu kalau beli manual LSD belakang dah terjamin dah dapat LSD 4.44. Saya rasa 1.5 way lah, bukan 2 way lah kan. At least ada lah LSD kan. Memang shock lah yang lintas pang kat kereta belakang ni. Kereta original dia memang berat, 1,400 kilo kereta ni, 1450. Jadi kalau untuk buat competition, banyak benda kena buang lah. Tapi kalau setakat track day, pusing-pusing, tak ada hal lah kan. Gila kereta ni kecil je, tapi berat macam Honda Accord. Dia tak ada torque, tapi dia ditarik bila RPM tinggi, memang dahsyat lah kereta ni. Jadi kena belajar blipping Satu-satunya kereta kita enjoy blipping. Sedap gila bunyi dia. Bengkel rotary yang saya cakap tu kat sini lah, Shell berjalan. Nama bengkel dia Nemi Garage. Tulis biji rotary. Kawan saya dia tengah buat. Dia dengan racun kawan saya tu, masuk menu je lah, pening kepala. Kita belajar blipping blip throttle. Kita ni memang suka gila blip throttle, baru enjin tu terjaga. Jam teruk arah ke KLIA. Nasib baik lah tak ada traffic light kat sini. Double clutch. Jadi saya pakai radiator tu, tekan-tekan macam ni tengah-tengah hari, temperature tak naik. Macam penangan rotary ni. Rotary tarik belakang. Gila lah. Complete set lah. Manual. 3 benda tu lengkap dah hidup untuk seorang pentaksub kereta lah pada saya lah.
tajuk video ni Pentak Sub Kereta lah. Video ni saya buat untuk 2 orang rakan, 3 orang rakan saya yang duk WhatsApp saya kan, dekat WhatsApp tanya pasal engine rotary. Jadi saya buat video sekaligus lah, senang cerita. Bercerita dengan video ni senang, tunjuk terus. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.